Rupanya 40% daripada keputusan yang kita buat setiap hari itu bukanlah daripada keputusan kita, tapi datangnya daripada tabiat kita. Hari ni ada ramai orang yang nak berhenti merokok tapi rasa sangat susah nak ubah tabiat tu. Ada orang nak start diet tapi tak mampu. Ada orang yang tak ada masa nak buat satu benda yang penting tapi rupanya masa dia banyak dihabiskan main game. Menariknya dalam buku The Power of Habit ni, ia merupakan tulisan berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, beratus-ratus kajian yang telah dilakukan untuk mengeluarkan kesimpulan bagaimana sebuah tabiat tu berlaku dan bagaimana untuk mengubah tabiat kita. Dalam buku ni ada 3 bab penting yang mana apabila kita tahu tentang tabiat ni, kita dapat mengubah hidup kita sendiri dan dapat mengubah hidup orang lain juga. The best is dalam satu kajian dalam buku ni yang mana seorang perempuan ni apabila dia hidup dalam tabiat yang sama je setiap hari, satu masa dia berazam untuk mengubah satu sahaja tabiat daripada beratus-ratus tabiat lain yang dia sentiasa lakukan, tabiat buruk lah. Tapi dia berazam untuk ubah satu saja tabiat. Rupanya dengan mengubah satu saja tabiat buruk tu, dia dapat mengubah banyak gila tabiat-tabiat lain yang buruk juga. Jadi guys, untuk korang yang rasa nak berubah ataupun nakkan sesuatu yang lebih positif dalam hidup, saya cadangkan korang baca buku ni, The Power of Habit, dan dia dalam bahasa Melayu.